So, sebelum kita masuk ke lapisan seterusnya, kita perlu buat sedikit pembentulan terhadap niat lah bagi aku. Kita kena betulkan sedikit pembetulan terhadap niat. Macam mana tu? Apa yang kita akan bincangkan pada hari inilah, kan, selepas ni, dia bukanlah bertujuan untuk kita cari siapa-siapa yang salah, jabatan mana yang salah, agensi mana yang salah, tak ada. Ini bertujuan untuk kita membaca bagaimana sistem itu berfikir dan kenapa dia terus menghasilkan kesan yang sama walaupun niatnya asalnya baik, kan? Dengan harapnya dengan pembetulan ini kita akan masuk ke segmen yang seterusnya lah, iaitu 3 sudut yang selalu dielakkan. Apa tu? Apa tu 3 sudut yang selalu dielakkan? So ini adalah 3 sudut yang jarang-jarang disentuh secara jujur dalam perbincangan pendidikan lah. Aku rasa lah, aku bukanlah kata hebat. Ni daripada info yang aku dah dapatkan daripada pencarian aku lah kot. Ini bukan rahsia.